nak makan. Besar. Nala petang-petang. Kau buat apa kat sini? Aku memang lepak sini petang-petang. Memanglah lepak sini, bukan kat sini. Kau pergi lepak sana. Aku nak review. Geng, hari ni aku dekat Jalan Bukit Baru nak ke Duyung ni. Kita dekat warung orang kita. Dia punya menu, daripada pukul 4 sampai malam. Nak tahu menu dia apa? Ikut aku. Bermula pukul 4.30 petang dah ada pisang goreng, keledek goreng, goreng-goreng panas, minum petang. Dia ada keledek, ada keladi. Yang best aku suka dia punya kodok ni, kodok pisang ni. Oh, goreng pisang dia. Macam-macam tahu pun ada. Panas-panas boleh makan dekat sini bang. Cendawan goreng. Bismillah. Bermula 5.30 petang kau dah boleh order dah goreng-goreng panas dia. Okey, aku bawa kau tengok menu petang dia. Kau tengok yang ini, mi kari kerang. Member-member yang kari holic tu boleh try kat sini. Yang ini pun jadi pilihan, mi goreng basah daging dia bang. Dapat pula telur cair macam ni. Owner kedai kata mi kebos daging ni style Johor bang. Resepi dia kata dia ambil daripada hotel tau. Kau kena try. Kalau nak yang sup-sup tu kau try mihun sup daging campur special dia ni. Daging, tulang, perut, keting semua dia masuk sekali. Mi rojak nala, dia punya portion banyak bang, boleh makan 2 orang nampak. Bagi aku kalau kau datang kat sini dengan family, dengan kawan-kawan waktu petang-petang macam ni kan, tak rugi bang. Menu dia pun banyak kat sini. Bukan kata mi goreng basah, mi rebus dia macam-macam ada. Nak makan sup ni dengan kicap. Tu antara menu dia lepas pukul 5.30 sampai malam lah. Petang-petang kena goreng pisang panas, kau kena ABC dengan cendol dia. Dekat sini dia lain macam sikit tau. Nak tahu apa lain macam kau tengok ni Oi, dia mari sobat dengan ABC baldi dia dengan air jagung besen dia. Besar. Kalau makan cendol-cendol biasa apa barang bang, kita try cendol pulut tapai dia. Kasih masuk tapai dalam. Manis-manis sejuk, rasa masam-masam tapai. Nala. Jangan lupa geng, nak minum petang sampai malam, mari sini warung orang kita. Jangan lupa follow.